Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bi isnadin muttasilin ila al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala wa 'an زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Hadis ke-20 surat 35. فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت مرأً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبينا نحن عنده إذ ناداه أعربي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته هاؤم، فقلت له ويحك اغضب من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Baik, hadis malam ni panjang. Satu tu sama dekat hadis-hadis lain ke 45 hadis. Panjang. Jadi daripada hadis ni secara ringkasnya ada 3 benda yang agak besar yang dapat diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Zir bin Hubaysh. Yang pertamanya berkaitan dengan hukum, salah satu daripada hukum iaitu hukum menyapu di atas khuf. Yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan kasih sayang. Dan yang ketiganya berkaitan dengan taubat.
Jadi 3 benda secara umum lah yang dapat diambil pengajaran yang besar. Yang pertama berkaitan hukum menyapu di atas khuf. Yang keduanya berkaitan dengan kasih sayang. Dan yang ketiganya berkaitan dengan taubat. Jadi timbul persoalan, apa kaitan hadis ini dengan bab yang kita sedang pelajari? Kan? Tiba-tiba masuk contoh tentang kasih sayang. Hadis panjang. Di manakah perkaitannya? Perkaitannya pada apa? Orang rangkaian yang las-las berkaitan dengan taubat. Jadi kita akan tengok satu persatu daripada 3 benda ini. Mungkin kupasan menjadi panjang, sebab hadis ini juga merupakan, kalau sebahagian yang pertamanya dia termasuk daripada hadis ahkam, hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum. Bila kita belajar hadis, ada juga para ulama yang menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Antaranya Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita yang cukup masyhur, yang menghimpunkan hadis-hadis hukum. Baik, kita cuba tengok satu bahagian ke satu bahagian. Wa an Zir bin Hubaysh qala, hadis ini diriwayat daripada Zir bin Hubaysh. Qala, dia berkata, ataitu Safwan bin Assal, aku datang menemui Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Ini Zir cerita apa? Satu hari aku datang nak bertemu dengan Safwan bin Assal. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku nak bertanya kepadanya tentang menyapu di atas 2 khuf. Kayak gitu total apa dia masuk ke khuf-khuf tu. Faqala, maka Safwan berkata, ma jaa bika ya Zir, apakah yang mendorongmu untuk datang? Apakah yang mendorongmu untuk datang bertemu dengan aku? Apa maksud dia? Ma jaa bika ya Zir, apa tujuan engkau datang wahai Zir? Aku Zir kata apa? Faqultu, aku kata, ibtigha al-ilm, aku main ini nak bertanya tentang ilmu, nak cari ilmu. Ini secara apa? Sepintas saja kita melihat bagaimana sikap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada sentiasa perasaan nak tahu tentang urusan agama mereka. Kadang berjumpa kepada sahabat yang lebih rajin bertemu dengan Nabi, tanya tentang hukum-hukum yang mereka tidak dapat mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai tanya. Jadi di sini kita dapat satu pengajaran, itu bertanya ini sesuatu benda yang kita tidak tahu merupakan salah satu anak kunci untuk kita mendapat ilmu. Jadi yang ramai ni apa ni? Aku nak main cari ilmu. Bila dia kata aku, memang tujuan saya dia nak main apa? Dia kata aku nak bertemu dengan Safwan bin Assal, aku nak tanya tentang hukum menyapu di atas khuf. Bila dia tanya balik, apa yang mendorongmu untuk bertemu dengan aku wahai Zir? Minta aku main tanya tentang ilmu. Lalu Safwan berkata, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Kalau tujuan memang untuk mencari ilmu, ini ganjaran yang cukup besar. Sebab aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tadau ajnihataha, dia merendahkan sayapnya, li talibil ilmi, kepada penuntut ilmu, ridan bima yatlub, kerana dia amat suka terhadap apa yang seseorang itu cari, sedang tuntut. Mana orang-orang yang menghadiri tempat-tempat ilmu, majlis-majlis ilmu, sebenarnya malaikat
sedang bersama dengan mereka. Jadi para syurah hadis bila mensyarahkan hadis, apa maksud malaikat merendahkan, menghamparkan sayapnya, adakah betul-betul secara hakiki? Jadi kata syurah hadis, ya, tidak ada masalah kita memahami hadis ini secara hakikat, dengan hakikat asal maknanya, yaitu malaikat menghamparkan, merendahkan sayapnya untuk menaungi kepada penuntut-penuntut ilmu. Tapi kita tak nampak benda ini, benda yang tidak nampak. Dia merupakan antara benda ghaibiyat, benda yang kita tidak nampak. Tetapi bagi kita beriman benda ini berlaku sebab dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya tak percaya? Ya, kita yakin. Sebab yang mencerita ni orang yang kita akui kebenarannya, shadiqul masduq. Walaupun benda ini kita tidak nampak, tapi ini merupakan benda akidah juga, benda sam'iyah yang Nabi cerita tentang perihal para malaikat menghamparkan sayap kepada penuntut-penuntut. Ini sudah hakikat memang. Makna dia merendahkan, meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tapi tak nampak lah. Baik. Ada yang mengatakan ia bukan bermaksud yang hakiki. Maksudnya ialah maksud secara majaz, secara kiasan, secara majaz, bukan makna yang asal. Seolah bila kita berkata apa, benda ini berada di dalam tanganku. Kalau makna yang asal, memang benda itu berada dalam tangan. Tetapi dia membawa kadang-kadang maksud yang kedua. Bila kata bermakna sesuatu ini berada di bawah tanganku, berada di dalam tanganku, dengan maksud apa? Maksud benda ini di bawah penguasaanku. Itu bermakna majazi. Dia ada makna hakikat, makna majaz. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, ada dua istilah, iaitu hakikat dan majaz. Contohlah kita kata ni, dia mari pergi main rumah, dia tengok tu singa tu khutbah atas pentas, atas mimbar. Itu hang kita kata singa tu paham. Ra'aitul asada yakhutubu 'ala al-mimbar. Aku melihat seekor singa sedang berkhutbah, berceramah di atas mimbar. Adakah ada makna yang asal, makna hakikat yang sebenar? Dan dia ada makna yang majazi, iaitu seorang lelaki yang amat lantang, yang berani, sedang menyampaikan pidatonya. Itu maksud. Kalau kita faham cara zahir, cara hakikat, memang nampak singa di atas tu. Itu makna yang betul. Saya ra'aitul asada fil habiqatil hayawanat. Saya melihat singa di bazul garab. Singa betul ke singa hak mana lain? Singa betul hakikat. Itu mana hakikat. Sebab apa? Dia berdasarkan siap ayat ataupun qarinah ayat. Karena ayat itu ada unsur-unsur yang mendorong kita memahami makna tersebut dengan makna yang asal. Kita kata duit ini berada di dalam tanganku. Ya betul tangan. Kedah ini berada dalam tangan aku. Itu kamu ubah maksudnya. Dengan maksud di bawah kekuasaan. Ini bila kita mempelajari bahasa Arab, dia ada makna hakikat, dia ada makna majaz. Baik. Maka di sini kalau kita makna hakikat yang sebenarnya, kita faham bahasa malaikat memang betul-betul meletakkan, merendahkan sayapnya, tapi kita tak nampak. Ada yang mentafsirkan hadis ini bahwasanya maknanya bukan makna hakikat, tetapi makna majaz, iaitu bila maksud merendahkan sayapnya, iaitu makna apa? Malaikat merendah diri, menghormati kepada orang-orang yang menuntut. Malaikat Allah kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sebab dalam ayat Quran sebut waghfir janahaka lil mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada orang-orang mukmin. Kita ada sayap tak? Kalau faham ayat Quran kita dengan makna hakikat saja, waghfir maksudnya rendahkan. Janahaka, janah itu apa? Sayap. Bagi orang-orang mukmin. Kalau kita hanya memaham kata Al-Quran hanya ada makna hakikat, Allah kita ni ada sayap. Tetapi maksud di situ ialah makna merendah diri. Maksud tidak mengangkat sayap. Kenapa? Maksudnya hendaklah kamu merendah diri sama orang-orang mukmin.
dalam ayat yang lain lah. Baik. Jadi kalau makna yang sebaliknya, tengok maksud apa? Malaikat ini amat menghormati, tawaduk kepada penuntut ilmu. Ada juga yang tafsirkan maksud hadis ini, innal malaikata tatawa'u ajnihata 'ala talibil ilmi, dengan maksud apa? Malaikat ni apa? Dia rasa hormat ataupun dia cuba mempermudahkan urusan seseorang itu untuk menuntut ilmu. Okey, baik. Bila disebut software disebut ataupun Zir disebut, aku main ni semata-mata nak menuntut ilmu, kita tengok satu niat yang cukup betul. Main itu bukan tujuan lain, main itu untuk apa? Semata-mata menuntut ilmu. Bila dengan tujuan itu saja, baru akan mendapat kelebihan dinaungi para malaikat. Kalau dengan tujuan yang lain, sambil-sambil ya kan, singgah dia punya, nak kuliah lah, dia pasal tujuan dia buat lain, duduklah ketawa ni, maka ketika itu dia tidak mendapat apa? Ganjaran sebagai apa? Penuntut ilmu. Okey, baik. Kemudian baru kata, dan gitu, tujuan dia tak payah tanya apa tentang menyapu khauf dan bagi motivasi tu. Ni para sahabat dah bagi hamba guru. Kalau jadi malaikat apa, sehingga anda mendapat kelebihan sebagai penuntut ilmu dan bagi motivasi, kata-kata semangat kepada manusia. Kemudian Babu Zir kata, faqul innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-ghaid wal bawl. Sesungguhnya hatiku telah terkesan dengan masalah menyapu di atas dua khauf. Perkara ini telah menyental hatiku, menyentuh hatiku. Aku tak faham, bila aku dengar benda ini menyebabkan aku tertarik untuk bertanya. Innahu qad hakka fi sadri. Hakka dalam bahasa Arab itu sentai gitu. Soal apa benda ini telah menyentuh dadaku, telah menyentuh hatiku, menyebabkan aku rasa nak bertanya. Yaitu masalah apa? Masalah al-mashu 'ala al-khuffaini ba'da al-ghaid wal bawl. Masalah apa? Sapu di atas dua khuf selepas daripada ghaid. Ghaid ini berak. Wal bawl. Bawl maksud apa? Kencing. Ini salah satu masalah yang disebut juga kalau kita melihat kepada kitab-kitab hukum, kitab ahkam, kitab fiqh. Benda ini disebut, bila mana disebut tentang bab wudu, maka dia akan selit tentang bab al-mashu 'ala al-khuffain. Sebab antara bab al-mashu 'ala al-khuffain dengan bab wudu ni ada berkaitan. Saya kita sebutlah, wa kunta imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a. Kamu ni wahai Sufyan, merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi. Kamu sentiasa bersama Nabi, dengar apa yang Nabi sebut, dengar apa yang Nabi ajar. Jadi kamu mungkin lebih tahu, dapat maklumat. Biasalah bila kamu bersama dengan guru, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan orang sahabat yang sentiasa mendapat curahan ilmu daripada Nabi, sudah pasti ilmu kamu lebih. Jadi aku main ni nak tanya, aku biasa ada dengar ada orang sebut tentang sapu khauf, tapi aku tak nak pasti mana. Main aku nak dengar macam mana apa yang Nabi kata. Jadi ini sikap para sahabat yang sentiasa dalam hati perasaan mereka ada perasaan untuk Allah, sentiasa nak tahu apa yang Nabi sampaikan. Kalau tidak mendapat langsung daripada Nabi, mendapat daripada orang-orang yang mendapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup besar pengajaran ini kepada kita, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya perasaan sentiasa mencari ilmu itu tersemat di dalam naluri kita. Baik. Jadi pagi itu aku malah as'aluka, aku nak tanya kamu, hal sami'tahu, adakah kamu mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ataupun menyebut hal tersebut tentang menyapu khauf? Bukan khauf, khauf. Khauf takut. Menyapu dia tak khauf. Qala na'am. Sofang ya, aku mendengar. Kana ya'muruna, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami, menyuruh kami
idza kunna safaran, bila mana kami bermusafir. Safar maksudnya bermusafir. Tapi kita orang Melayu bila sebut apa? Juga sebut musafir. Nabi mana? Nabi bermusafir. Sebenarnya musafir itu kalau sudut bahasa, musafir itu merujuk kepada orang yang bermusafir. Tapi musafir bagi seorang Melayu telah merujuk kepada perbuatan. Perbuatan bermusafir. Maknanya musafir itu adalah orang yang bermusafir. Perbuatan musafir itu nama apa? Safar. Nama dia apa? Safar. Baginda menyuruh kami bila mana kami dalam keadaan bermusafir, alla nansi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna, bahawa kami tidak menanggalkan khuf kami, khifaf jamak dah khuf, selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali daripada janabah, tetapi tidak min ghaidin, daripada berak, wa baulin, kencing, wa naumin, dan tidur. Okey, baik. Ini bahagian pertama daripada hadis ni berkaitan dengan matlamat utama ada bertanya tentang hukum al-mashu 'ala al-khuffain, sapu di atas khuf. Okey, baik. Jadi di sini menjadi satu panduan hukum. Apa dia khuf? Apa dia sapu atau khuf? Bila mana? Mungkin hari ini kita menjadi orang yang pertama kali mendengar perkara ini, dan kemungkinan kita menjadi pernah mendengar tentang perkara yang kita sedang bincangkan. Boleh jadi kita pernah melihat apa dia khuf itu. Dan boleh jadi ada juga yang benda apa atau datang kau makan atau khuf boleh apa? Dia boleh bikin. Dia boleh dengar. Biasa kan orang Melayu tu bila dia tak tahu datang apa? Datang apa? Dia bertanya tentang hakikat suatu benda. Benda tu apa? Datang apa? Bukan merujuk kepada datang. Itu merujuk kepada benda yang dia tidak tahu. Itu istilah Melayu lah kan. Datang apa ni? Kita dengar apa kasar ni. Macam orang dah ni. Okey, baik. Khuf mungkin kita pernah tengok dan mungkin kita tak pernah tengok. Bukan dekat tengok, mungkin tak pernah dengar. Kalau pernah, mereka yang pernah belajar kitab-kitab fiqh, dia akan temui bang. Sebab benda ini tidak menjadi satu budaya bagi kita, khususnya orang Melayu lah. Iaitu khuf. Dia pakai kat kaki. Mudah lah. Kasut kan? Nak kata kasut, bukan kasut. Stokin kan? Nak kata stokin bukan stokin. Kalau mudah dia tu, dia adik kepada kasut, abang kepada stokin. Hak macam mana tak tahu tengok dah tu kan? Kan? Dia bukan kasut dan dia bukan stokin. Dia ada ciri-ciri dia. Mungkin tuan-tuan boleh tengok, boleh search di internet, cari perkataan khuf. Mungkin ada gambar. Kami bila dua-dua bisa tengok lah kan, dah pernah pakai lah benda tu. Dia seumpama stokin, tapi bukan stokin. Khuf lah dibuat daripada kulit, ataupun buat kalau tak kulit benda-benda yang kuat, plastik yang kuat semua pembalut posyen tu kan, posyen kereta kan, jenis plastik PVC plastik tu kan, dia kuat, dia tidak serap air. Kalau stokin serap air, buah tak apa, tak sejuk dah buah kan. Tak apa tu dia kalis air. Kulit sebab ada, ataupun mungkin plastik yang kuat kan. Contohnya si motor dah balut dia tu, yang tak masuk pun, ada kita balut engkai ke. Lepas tu naik motor kan, kalau patah punggung kan, ayam menerah tu. Okey, baik. Dan benda ini kita boleh tengok. Bila kita tengok pun kita kenal. Sebab bila berkaitan dengan hukum fiqh, bila sebut hukum fiqh, dia bagi kita kurang faham. Sebab kita tak ada dapat membayangkan benda tu. Mana benda tu berdiam. Dia tak boleh bayang, itu masalah dah. Jadi kepada orang yang mendalimi ilmu fiqh ataupun pada para mujtahid, perkara yang pertama sebelum mereka memutuskan hukum, mereka dapat gambaran. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Ini antara kaedah dia. Bila tanya apa hukum dia? Benar ni, hukum dia nak kita tu haram halal. Itu bukan manhaj secara akademik untuk menjatuhkan, meletakkan satu hukum.
Dia kena ada pengenalan benda tu apa dia, benda ni apa dia, hal ni akhirnya oh itu gambarannya, kalau macam ni hukumnya macam ni, kalau ni hukumnya macam ni. Itu manhaj cara apa? Ilmi dalam memutuskan sesuatu. Baik. Kemudian okey, khuf dia lembut lebih kurang stokin, tapi dia pakai kasut sebab apa? Dia boleh pakai ke dalam kasut. Pakai bawah stokin untuk bawah kasut. Dia agak tak keras seperti mana kasut. Dia tidak telus air ataupun diserap oleh air. Apa keistimewaan pakai dia? Kalau kita pakai musim panas pula kan, tujuan dia untuk bagi panas. Kalau memang musim sejuk, duduk di Mesir ke ramai orang ni belau panas. Ni musim sejuk lah ni. Dan satu dua ni sejuk. Sejuk ni, kalau masuk buah lihap selimut bukan selimut kita, selimut bulu hak tepai tu, orang panggil lihap. Kalau orang bisa pergi Mekah kena musim sejuk kena tahu. Bila masuk tu, nak keluar nak apa? Nabi wudu kan nak keluar, Allah sayang meninggalkan selimut tersebut. Sejuk. Sebab bila masuk tu, bila sejuk masuk tu, nak tunggu dia panas tu lama je. Doktorat rekod tu lagi apa? Nak pergi panas lama ke dia masuk. Bila keluar tu sejuk, nak masuk dia Allah. Sampai kan dengan stokin. Ada orang lain pakai apa? Pakai khuf. Sebab hujan sejuk tentang kaki. Tidur malam kalau kita panas, orang tarik kaki, selimut dia pura, kaki dia biar buka. Sebab apa? Tempat dia tu. Kalau malam sejuk luar, tak selimut badan tak apa, selimut kaki kan. Dia cara dia rasa panas kaki. Jadi salah satu daripada apa? Bahan alat untuk apa? Memanaskan badan kita ialah pakai stokin. Dia bukan stokin, atas sikit stokin. Stokin tu kain yang ni berbentuk kulit atau bentuk plastik yang kuat yang boleh dipakai. Tujuannya untuk memanaskan. Okay, baik. Jadi kita dapat gambaran apa dia khuf tersebut. Berkaitan dengan hukum menyapu khuf ni. Hadis berkaitan al-mas'u al-khufain ni disebut oleh Al-Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Haddatsani sab'una sahabiyan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha al-khufain. Aku 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada aku bahwasanya Nabi menyapu di atas dua khuf. 70 satu jumlah yang cukup besar. Bila Al-Hasan Al-Basri kata, bila kita mengaji dalam ilmu ulumul hadis, hadis ini dah mencapai tahap mutawatir. Mutawatir ni satu hadis yang dicerita, diriwayat oleh satu jumlah yang cukup besar, daripada turun temurun. Sebab bila tahu mutawatir ni, martabat hadis sudut kesahihan dia cukup tinggi. Okay. Cukupnya ketepatan, tidak ada penyelewengan di situ. Sebagaimana kita Al-Quran diriwayatkan kepada kita. Kita menerima Al-Quran daripada satu generasi pada satu generasi dalam jumlah yang cukup ramai. Kita generasi hari ini tahun 2000, kita terima Al-Quran, kita belajar Al-Quran daripada generasi sebelum dalam jumlah yang cukup ramai. Hingga sampai kepada generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang, apa yang mereka baca sama dengan zaman Nabi SAW. Sebab satu jumlah yang agak mustahil untuk mereka berpakat untuk melakukan penustaan terhadap Al-Quran kalau dalam konteks hadis ini, dalam hadis tersebut. Jadi hadis tentang masuk al-khufain dia mencapai tahap hadis mutawatir, dan sepakat para ulama bahwasanya benda ini berlaku. Nabi ini merupakan antara sunnah thabitah, sunnah yang sabit daripada Nabi SAW. Tidak ada golongan yang mengingkari tentang hukum masuk al-khufain kecuali mazhab Syiah, mazhab Khawarij. Mereka kata tidak ada masalah hukum menyapu di atas dua. Mereka menentangkan hujahnya, tapi ulama mazhab ahli sunnah akan jawab, menolak balik hujah-hujah yang dikemukakan oleh mazhab Syiah. Okey, baik.
Kalau kita duduk di sini, duduk kampung kita, duduk tambang kita ni, boleh pakai khuf? Boleh juga. Kalau sejuk bawah, boleh. Kita isyarat kita musim sejuk, kita musim panas, tak boleh. Ya? Dia bagi orang yang bermukim sehari semalam tempoh dia. Dan bagi orang yang bermusafir, dalam hadis tadi, alla nansi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna. Mereka boleh pakai selama 3 hari 3 malam tanpa menanggalkannya. Cara kafir mana lah kita contohlah, nanti masuk bab fitasi lah. Jadi sudut masa yang boleh kalau orang yang tidak bermusafir, bermukim macam kita, tempoh yang syarak beri sehari semalam 24 jam lah. Kalau orang yang bermusafir, kita nak pergi tolak melubur, kalau musim sejuk pun nak pakai, musim panas dia pakai, ikut dah nak pakai. Kasut pakai puasa cabut apa rimah kan. Kalau nak pakai apa, dia persilakan, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau musim sejuk nak pakai, wah tu cukup sedap. Dia sesuai pada musim sejuk lah. Tapi tidak jadi masalah. Orang musim panas pun tak pakai, tak ada masalah. Tak disyaratkan musim panas sejuk boleh pakai. Ini kelonggaran yang syarak beri kepada orang yang bermukim sehari semalam, orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Musafir yang mana? Musafir yang diberi rukhsah dapat mengqasarkan sembahyang lebih kurang 82 ataupun 85 km ke atas. Baik. Kemudian dia ada syarat-syarat dia. Kita nak ni. Apa kaitan dengan apa? Pakai khuf ni dengan wudu. Okey, bila main musim sejuk sungguh lah, ya Allah. Pakai khuf ni. Sehari kentut pula berak, ya Allah. Dia kena keluar juga lah. Untuk apa? Nak main Allah. Ambil wudu. Di kaki ni ada apa? Khuf. Maka dia tak perlu apa? Tak perlu duduk basuh kaki dah. Dia wudu je basah semuka, tangan, kepala dan sebagainya. Sampai kaki buat macam mana? Tak kira cabut natu dah ada. Ayam cuba ayam cabut dah dia. Cabut. Tak apa membasuh kaki. Mereka mana? Dah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kelonggaran yang apa memudahkan kita. Kita kalau musim panas sedap sangat bagi kaki, seorang tua bagi kan. Ini segalanya musim sejuk dia ada keselesaan. Baik, mana tahu lepas ni kita contoh Indonesia dan pilih untuk utara, untuk selatan, untuk sana lain. Mana sejuk dia hukum. Ada hukum dia. Ada pun nak pilih ulang negara-negara. Tak syok Indonesia ni sapi tak ada. Bila mereka saja nak pilih negara, pilih sejuknya. Tengok orang pakai tu kan. Maka di kaki dia ada khuf. Bila ambil wuduknya biasa sampai kaki tak payah dicabut guna tu. Hanya sapu aja dia. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Kemalahan lagi bab ni bukan nak buat apa. Nak tahu kan. Orang jadi ilmu kepada kita. Bahkan kita nak buat boleh. Saya balik praktis. Dia nak berpeluh lagi. Dan kita tidak ada khuf tersebut. Hak stokin tu tak tersenarai. Stokin tak tersenarai. Katalah pokok kedai-kedai toko ibadah bawakan kedai-kedai pokok dia ada tu barang-barang harga, barang Mekah tu ada jual. Orang alam tak sedang tengok. Dan saya waktu balik silap lah tapi beli buat balik. Kena senang kejap tunjuk. Oh ni kan. Balik kena minta kawan-kawan yang ada sana untuk hantar untuk tunjuk. Okay, baik. Gambaran ni apa? Dia merupakan adik kepada kasut, abang berstokin. Nak bayar tak tahu kan. Jadi kita tengok macam tu. Okay, baik. Jadi syarat keharusan, hukum dia bukan hukum dia asal hukumnya pun adalah harus nak buat tak apa. Tak buat tak apa. Aku tak mau kena basuh lagi. Basuh. Jadi dia ada apa? Ada 6 syarat untuk dapat keharusan menyapu. Bukan senang kita pakai saja. Bila nak ambil wudu, pergi sapu satu. Jangan, kena tengok. Antara syarat yang pertamanya, waktu kita pakai khuf tu, contoh ni mana kaki kan. Ni dia nak kat kita atas meja patok kan. Contoh kan, masalah tu kaki kau. Jadi ini contoh kaki. Kita nak apa? Sebelum kita sarung dia tu, pakai kan dia macam kita pakai stokin tu. Kita dalam keadaan telah sempurna suci kita. Mana kita wudu,
Wuduk yang telah sempurna. Wuduk dulu. Ambil wuduk. Kaki tak pakai lagi ni. Contoh pagi 9 pagi Allah senyumnya. Dia pun mandi elok, ambil wuduk elok. Kan dalam keadaan wuduk, kemudian boleh apa? Sarung pakai. Okey, dia zip semua elok. Dia kena ada zip dia tu. Kan? Sedap kan? Lepas tu dia pakai pukul 9 pagi. Pukul 1 tengah hari nak kentut. Dia apa kentut bro. Kan? Bila dia kentut, nak mayang Zuhur. Kena ambil wuduk tak? Kena. Jadi dia wuduk macam biasa. Bila sampai tangan kaki dia kena apa? Tak perlu nak tanggal, tak apa. Kalau dia tak mau tanggal, dia apa? Sapu saja. Kan? Okay, baik. Tadi kita sebut tentang apa? Tempoh dia berapa hari? Tempoh berapa hari? Kalau kita orang biasa ada tak pergi mana-mana, sehari semalam. Sehari semalam tu nak kira waktu bila? Permulaan dia waktu bila? Tanya pula tu. 24 jam tu nak kira tahun lah. Waktu mula pakai kan nak kira. Kita pakai tadi pukul 9 pagi. Kita kentut pukul 1. Nak kira tahun lah. Kata malam tu. Dia detail tu. Kira pukul 9 pagi ke pukul 1? Ada kira waktu buat selesainya berhadas. Selesai hadas. Susah ni pun nak tengok. Kalau kata Imam Rabi dengan Ibn Hajar Al-Haytami, dia pun memperincikan masalah ni. Bukan dia kata kira tambah 1 kan, tambah hadas tu. Dia perinci lagi. Hadas pula kena panjang. Dia kentut 3 minit. Dia mula kentut pukul 1. Contoh saya buat saya kalau cerita ni. Dia kentut pukul 1. 3 minit kentut dia. 1 3 minit baru selesai kentut. Bila ni nak kira permulaan tu pukul apa? 1 3 minit. Mintik betul. 1 3 minit sehingga esok 1 3 minit cukup sehari semalam. Ketika tu dia kena apa? Kena tanggal. Dalam tempoh tersebut kalau dia ambil wuduk nak semayang, ambil wuduk sampai tangan kaki dia apa? Sapu saja. Dalam tempoh sehari semalam itu antara apa? Permulaan masa sapu tu. Masa pakai semalam tu dikira selepas selesai hadas. Contoh ada berak kan, berak kena lama. Ingat. Bila keluar tai sikit itu batal wuduk. Kan? Tapi panjang. Kita tahu panjang tak putih gitu. Kira ambil ada putih tu kan. Kan. Begitu juga dengan tidur. Ingat, cuma ada berbeza tentang masalah tidur. Dia tidur pukul 12. Tidur juga mempunyai menyebabkan hadas. Menyebabkan wuduk dia terbatal. Tidur nak kira waktu bila? Dia tidur pukul 1, sedap pukul 3. Jam nak kira waktu bila? Sebelum tidur tu memang dia dalam keadaan wuduk. Contoh dia pakai kasut, dia pakai khuf pukul 9 pagi dalam keadaan wuduk lah. Pukul 11 ngantuk. Tidur. Akhirnya dia tidur. Pukul 11 terlena, dia jaga pukul 1. Nak kira waktu bila? Dalam masalah ni kata Imam Ramli dia agak perinci gitu. Kena kira apa kalau jenis hadas tu benda yang apa? Di luar kawalan kita, dia kena kira yang apa? Yang awal. Kira pukul 11 jam kentut apa? Kira yang terakhir. Tak apalah yang tu ni. Yang pentingnya dia mula dengan bermulanya hadas. Baik. Itu sudah masalah. Syarat 6 tadi itu yang pertamanya dia pakai itu mesti dalam keadaan sempurna wuduk dia. Contoh malam ni jadi contoh apa? Mengajar fiqh. Dia wuduk basuh muka sampai tak kaki. Dia basuh kaki tak kanan tu. Dia basuh kaki kanan. Lepas dia basuh kaki kanan, dia sabun mah. Dia masukkan khuf. Kemudian apa? Kaki kiri basuh lagi. Wuduk dia sempurna lagi. Sempurna wuduk dia. Dah lagi. Lepas tu dia basuh belah kiri. Dia sarung pula. Sah ke tak sah pakai khuf tersebut? Yang menyebabkan dia mendapat rukhsah untuk menyapu. Sah ke tidak? Tidak sah. Sebab apa? Waktu dia menyarung khuf tersebut belum sempurna sucinya. Habis cara dia macam mana? Lepas dia pernah keluar tu baru sempurna kan? Dia kena buat macam mana?
Enggak jauh agak. Saja nak ajak kau bincang kan. Cak habis macam mana? Cabut duduk pakai balik kan? Ada kita cabut duduk pakai balik. Ya. Ingat. Tak perlu cabut duduk. Cabut sebelah. Cabutlah kanan. Buh balik. Sempurna. Sebab sebelah kiri dia pakai waktu itu wuduk telah sempurna. Yang tak sempurna yang belah kanan. Belah kanan cabut buh balik. Oh, ni tu cara dia tu. Ha, ni kata orang cerdik kan. Sebab pakai khuf tak syarat kiri kanan kan. Ha, pakai mana dulu tu. Baik kan? Kemudian antara syarat khuf juga ialah yang keduanya yang tadi pakai itu waktu siapa mesti telah sempurna wudu. Yang kedua, khuf tersebut kedua-dua khuf tu kuat. Qawiyatan yang kuat, tak mudah koyak. Kalau balut dengan plastik es krim kan. Aku boleh tadi memang tak mau saya. Dia pakai balut mesti apa pun silmak ikat gitu. Boleh tak boleh? Nampak jago tu. Jalan sikit koyak kan. Tak tahan. Dia mungkin daripada kulit ataupun plastik apa, sombong malu kosyen ke apa kan. Dia dah. Dan benda ini ada dijual lah. Ada jual. Dia baik kuat. Yang boleh buat jalan mana-mana tanpa koyak. Yang ketiganya, dia buat terhalang daripada telus air, kena air tak masuk. Stokin menepati syarat dia yang ketiga. Stokin tidak menepati sebab apa? Stokin letak yang atas, rasa sejuk dalam. Sebab apa? Dia apa? Serap air. Adapun khuf, dia kalis air yang tak masuk. Tapi yang mana kalau air masuk ke celah-celah lubang apa? lubang hak tu lah jahit tu masuk jalan-jalan itu tak apa. Sebab memang tak dapat. Kalau bubuh di atas tu kawasan bukan kawasan penjahit, memang tak masuk. Ini masuk ke celah lubang jarum tu, itu tidak menjadi masalah. Kita jangan yang tu jelah bulat tak ada jahit dah. Dia cek jam-jam aku kasus ini dia jahit kan. Baik. Yang penting dia kuat dan dia dapat apa? Menghalang daripada air tembus masuk selain daripada lubang apa? Lubang jarum tadi. Yang keempatnya, khuf itulah khuf yang bersih. Kalau khuf tak bersih tak boleh lah. Yang daripada najis tak boleh. Khuf pula buat daripada kulit babi je tak. Tak boleh lah. Kayak itu masalah lagi nak mayak kena kan. Ataupun khuf itu terkena najis juga tidak boleh. Kemudian bentuk khuf pula yang kelima, dia menutup bahagian basuhan fardu. Basuhan fardu tahap yang terakhir sehingga kepada buku lagi. Mesti dia atas sikit. Kalau buat kita ni buku lagi sini dia tutup tadi saja, tak boleh. Dia mesti tutup sampai atas pada buku lagi. Baik. Kemudian dan syarat yang boleh juga untuk kita menyapu khuf, iaitu seseorang itu tidak berhadas besar. Tidak berhadas besar. Contoh tadi hanya pakai pukul 9 pagi. Lepas tu main pukul 11 pagi tu ada satu peristiwa yang menyebabkan dia berhadas besar. Macam-macam peristiwa tu. Lepas tu dia main bohong. Boleh tak dia nak mandi sampai khuf dia tak cabut. Dia sapu tak boleh lah. Tidak boleh. Sapu dah ni khusus untuk wuduk sahaja. Untuk wuduk sahaja. Mandi tak memang dia kena cabut, mandi basuh semua. Lepas tu dia pakai balik lah. Dia pakai balik. Okay, baik. Ini antara apa? 6 syarat dia. Lepas tu kaifiat cara nak sapu macam mana? Jadi cara sapu, kawasan yang wajib sapu bukannya apa? Biar jauh. Kawasan fardu yang wajib dibasuh yang disapu ialah kawasan atas saja. Kita ni betul saja. Biar ya. Ni contoh tapak kaki kita kan. Ni bahagian atas je. Ni bahagian bawah kaki. Sapu di atas. Sapu di atas. Cukup. Sikit betul cukup dah. Dah sah. Sekurang-kurang dah sah. Ataupun yang nak terbaik, kita menggunakan 2 jari, kita pegang kaki itu. Kaki kiri ni duduk sini. Tuan tapak kaki kan. Kaki kiri di situ. Kaki kanan ni buat tak letak di jari
Dia kaki tu, dia serang tu. Buat gerak lah kan. Ada orang dia tu lah. Dia dah menyenangkan tu dia tu. Itu yang apa? Yang betul, yang terbaik buat macam tu. Tapi yang sahih adalah atas tu sikit kan. Aku tak mau aku nak sapu belah bawah saja. Sah ke tak sah? Tak sah. Hingga Sayyidina Ali pernah berkata, kalau agama itu laukana dinir ra'i, kalau agama itu dengan agama, lakana al-asfal khuf aula bil masih. Kalau agama ni kepala otak, pasti bawah khuf tu lebih berhak untuk disapu berbanding di atas. Kalau kita fikir huduh-huduh kita pun pasal apa baby duk disapu atas, bawah dan dia cicak kan. Tapi kalau otak, agama bagi otak kita akan fikir tu. Tapi Nabi ajak mandi di atas yang kawasan wajib dia. Itu cara menyapu dia. Kemudian apakah perkara-perkara yang membatalkan menyapu? Menyebabkan kita tak disapu lah. Ada 3 benda. Yang pertamanya, khuf tercabut. Kan, khuf tercabut, cabut sebelah kan, cabut dua-dua kan, ketika itu dah tak boleh dah. Contohlah kita tadi 9 kan, kita pakai apa, pakai pagi-pagi tu pukul 9 pagi sejuk, mandi, ambil wudu,